Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ezna binti Ahmad, berumur 38 tahun. Saya merupakan ahli nadi Kampung Kundang. Di Nadi Kampung Kundang terdapat pelbagai perkhidmatan dan aktiviti yang sangat membantu usahawan kecil seperti saya dan komuniti setempat. Di Nadi saya mengikuti kelas keusahawanan yang diadakan. Contohnya cara untuk buat pemasaran dan iklankan produk saya di media sosial, cara membuat kiraan bajet, kewangan dan macam-macam lagi lah. Saya merupakan peniaga Char Kway Teow dan juga reseller pelbagai produk stokis. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Suzaini, merupakan peserta mahir foto intake 1 dari Kampung Kundang. Saya mengikuti kelas mahir foto secara atas talian dan juga hadir ke nadi apabila berkesempatan. Sebelum menyertai kelas ini, saya tidak begitu mahir mengambil gambar dan hanya merakam secara biasa. Selepas mengikuti mahir foto, saya belajar teknik asas fotografi dan videografi seperti wet balance, ISO, roller of third, serta pencahayaan. Ilmu ini banyak membantu saya menghasilkan gambar dan video yang lebih cantik dan berkualiti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ranza Sakinah binti Muhammad Salimi. Saya berusia 13 tahun. Saya bersekolah di SMK Batu Laut. Saya merupakan ahli nadi Kampung Kundang. Di Nadi Kampung Kundang, saya aktif menyertai berbagai kelas dan aktiviti yang diajukan. Saya turut mengikuti program di bawah inisiatif Nadi X Kesedaran, termasuk webinar kempen Internet Selamat. Melalui pengajaran program ini, saya memperoleh pengetahuan dan saya belajar tentang bahaya menggunakan gadget yang berlebihan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Yusnita Sahib, merupakan ahli nadi Kampung Kundang. Di Nadi Kampung Kundang terdapat berbagai perkhidmatan dan aktiviti yang sangat membantu komuniti setempat. Salah satu perkhidmatan yang kerap saya gunakan di Nadi inilah Nadi Kesejahteraan Kendari, iaitu saringan kesihatan. Di sini saya boleh melakukan saringan kesihatan secara percuma seperti pemeriksaan darah tinggi, pemeriksaan gula dan dalam darah dan pemeriksaan BMI.